Assalamualaikum. Hari ni kita nak masak gulai lemak cili api ikan susu. Ni nampak kalau kita pergi. Berapa seekor ikan susu ni? Sekilo RM17. RM17 sekilo. Bukan main-main harga pun. Jadinya memang sedap. Rasa pun nama pun ikan susu kan. Susu sedap lah. Jadi macam biasa kita buang dia, sisik dia dulu. Kemudian kita potong-potong, masak sekejap lagi. Jom kita mulalah. Siang dia bagi bersih. Rasa-rasanya macam dia tak perlu sangat buang dia punya sisik dia ni sebenarnya. Sisik dia tu nipis je. Jadi kita buang ala-ala kadar je. Lembut je sisik dia ni. Ikan ni dia macam banyak tulang jugalah, macam ikan terobok. Tapi ikan terobok pun dia walaupun bertulang sedap rasa dia, macam sama jugalah dengan ikan susu. Kita makan perlu berhati-hatilah. Okey. Bahan-bahan yang kita nak buat gulai lemak cili api ikan susu ni mudah aja. Macam bahan-bahan yang lain juga. Kita ada bawang, cili api, serai. Ini daun asam gelugur. Kan asam gelugur ni kalau kita nak bagi masakan kita tu rasa masam, boleh guna asam gelugur. Kalau nak buat ulam pun boleh. Ini peria pantai. Ini sajalah nak tambah-tambah masakan kita tu bagi ada warna hijau sikit. Itu je bahan-bahan yang kita perlu ada. Bawang ni macam biasalah, kita nak blender dia. Lepas tu cili api ni apa kata hari ni kita buat pedas sikit. Asyik tak pedas je kan. Rasa macam tak rasa macam tu tak best kan. Jadi kita bubuh 6 biji tu sekali. Barulah rasa sikit. Kalau tak ada sambal belacan pun masakan kita tu dah sememangnya pedas. Jom kita blender kemudian kita masak. Ini daun kunyit. Daun kunyit ni hari ni akak nak blender juga bersama dengan bawang dan cili api. Kita buat dia kelainan sikit lah. Asyik kita masukkan selai-selai je. Hari ni kita nak blender dia. Jadi dia nampak macam hijau. Jangan lupa kunyit. Kunyit sekali. Masukkan bahan-bahan yang kita blender tadi. Kita bagi dia mendidih. Tak payah bubuh minyak tau. Kita masak macam tu je. Okey, masukkan serai 5 batang. Kita tunggu sampai dia mendidih. Biar dia masak dulu sekejap baru kita masukkan ikan. Okey, bila dia dah mendidih macam tu, nampak dah pekat sikit kan? Kita masukkan ikan. Bismillahirrahmanirrahim. Terus garam ya. Bergaram supaya ikan ni mesra. Bergaram siap-siap. Okey, kacau satu-satu. Api jangan kuat. Biar api perlahan je. Dia masak orang kata tak terkejut. Dia lagi sedap macam tu. Lepas tu garam tu kita bubuh siap-siap ya. Tadi. Biar dulu. Biarkan dia dahulu. Masukkan santan ayam brand. Masukkan sikit dulu. Lepas tu kita masukkan air. Okey. Lepas tu kita simpan setengah. Untuk kita buat pati dia. Masukkan air. Okay. Masukkan daun peria pantai. Kita ambil yang pucuk-pucuk dia sahaja. Ni daun asam gelugur.
Last kali kita masukkan pati santan. Kalau kita masak gulai lemak ni, dia memang kena ada pati santan. Supaya orang kata yang kalau tadi masakan kita tu pecah minyak, bila kita bubuh ni dia hilang lah. Okey. Kacau. Jangan lama-lama Bila dah kita bubuh pati santan ni. Kejap je. Okey. Masakan kita telah pun siap. Kepada yang menonton, cuba kalau musim-musim cuti sekolah ni, kita masak ikan susu sedap kemain. Sedap kemain. Itu dia cerita dia. Kalau orang Perak kata sedap kemain. Okey, kita jumpa lagi di masakan-masakan yang lain. Jangan lupa komen, share dan subscribe. Bye. Nampak? Oh, sedap.